Ada juga yang panggil saya pelbagai nama. Contoh macam scammer lah, penipu lah dan sebagainya. Walaupun saya ni fizikal tapi pemikiran saya waras lagi. Nama saya Radin Daniel. Sebelum ni nama saya Daniel Cheng. Saya telah menjadi mualaf selama 4 tahun. Umur saya kini 34 tahun dan saya berasal dari Kuala Lumpur. Saya sekarang adalah penjual biskut dan kerekek di bawah jenama Daniel Biskut. Kalau saya tak buat bisnes ataupun tak buat apa-apa, orang takkan kenal saya siapa. Saya adalah seorang OKU fizikal yang menghidap cerebral palsy. Tangan dan kaki tak kuatlah seperti anda lihat sekarang ni. Tangan saya ni memang dah sengit, so saya cuma tinggal satu tangan saja dan satu tangan ni lah yang saya buat kerja saya uruskan diri saya. Penat tu pasti sebab ialah semua kerja saya buat seorang-seorang. Kadang-kadang pun rasa nak menangis, nak give up pun ada, tapi insyaAllah Daniel tahu umur tu ada, Daniel kena kuat lah. Ada satu insiden ni, dia nak offer Daniel kerja dengan dia. Dengan syarat Daniel kena tutup jenama ataupun bisnes Daniel ni. So Daniel cakap Daniel tak nak tutup walau macam mana pun gaji macam mana pun yang awak offer, saya takkan tutup bisnes saya. Yang panggil saya pelbagai nama. Contoh macam scammer lah, penipu lah dan sebagainya. Saya bukan scammer, cuma saya buat kerja memang slow. Memang ambil masa. Walaupun saya ni fizikal tapi pemikiran saya waras lagi. Sebab saya tahu tak ada duit yang jatuh di langit secara percuma. Tapi semua kerja kena usaha sendiri. Kalau kita tak tolong kita sendiri, tak ada orang nak tolong kita sampai bila-bila.